Okey, kalau Wahida nak menebus kesalahan Wahida, Wahida kena nyanyi untuk kita orang malam ni, okey? Boleh Wahida? Sekarang juga. Ikrang Noah nak dengar Wahida nyanyi untuk Ikmal dan juga untuk Azizi. Boleh? Boleh ke tak Wahida? Ikrang Noah nak dengar Wahida nyanyi. Okey? Terus masuk dan nyanyi untuk kita orang. Setuju semua? Semua setuju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana je Wahida Noah? Wahida Noah. Azizi, sabar Azizi. Kita dengar Wahida nyanyi. Bismillah. Minta tak lagging korang Aduh, Wahida Noah mana Wahida Noah ni? Aduh, tak gentle lah Wahida. Wahida masuklah. Wahida. Dude. Apa benda Cha? Dude. Alah Wahida. Nampak blur? Sorry. Tiba audition. Kenapa Wahida ni? Kalau macam tu tak apalah. Kita terimakan nyanyian daripada orang lain dulu boleh? Amalin okey Amalin. Amalin ganti Wahida dulu Okey. Tahu dia takut. Okey. Assalamualaikum. Wassalam. Amalin. Amalin tengok tadi Wahida kan? Dia yang cakap kat situ kat Azizi kan? Apa? Saya terkeluar live tadi. Kenapa? Oh ya, Amalin tahu tak tadi Wahida cakap apa? Tak tahu. Apa? Nanti Kemar beritahu. Tapi tadi memang dia buat masalah lah sebab semua orang nampak tadi. Betul? Okay lah. Amalin boleh nyanyi tak untuk orang? Boleh. Sebab Azizi Ikrang Noah tadi dia macam dia nak dengar Wahida nyanyi tapi Wahida tak nak nyanyi. Tak apa. Saya ganti dia. Boleh? Boleh. Boleh tak Amalin nyanyi lagu yang macam memang lagu sedih dan lagu yang memang orang tahu? Boleh Amalin boleh nyanyi? Boleh. Tapi Betul. awal-awal saya nak betul. Tapi awal-awal saya nak cakap lagu ni dia ada kait rapat dengan realiti kehidupan sekarang ni lah, okey? Dengarkan je. Okey. Hiduplah dengar luahan hati kau, umur meningkat dengan luahan kau. Tiba hariku ditikam, ditipu, biar di tepi kau biar ku menyepi. Susah senang harus kuat jatuh, tak ada orang angkat. Susah senang harus kuat jatuh, tiada orang angkat. Cukup aku dengar luahan hati kau, umurku meningkat dengan luahan kau. Tiba hari aku ditikam, ditipu, biar ku di tepi, kau biar ku menyepi. Kehidupan ini jangan suka sibuk kalau diri sendiri belum tahu kenal. Masalah begini jangan salah langkah, takut makan diri. Kesilapan aku akan ku belajar, cari jalan aku masa depan yang ku kejar. Miskin atau kaya hanya mainan dunia, jatuh naik rotasi sebagai manusia. Kepada yang senang banyaklah membantu, moga yang kurang senang tidak temui jalan buntu. Luahan hati kau, umur meningkat dengan luahan kau. Tiba hariku ditikam, ditipu, biar di tepi kau biar ku menyepi. Susah senang harus kuat jatuh, tak ada orang angkat. Susah senang harus kuat jatuh, tiada orang angkat. Datang masalah aku tak marah, tetap berserah. Walau kau begitu aku bersabar, biar mencabar. Ini sementara, bumi sementara,
Dunia sementara, tengok diri dia. Jangan rasa dengki dengan rezeki dia. Biar hati gembira, tengok rezeki dia. Mungkin esok lusa rezeki dia. Lain orang, lain cara, ceritanya berbeza. Ceritaku berlari, acara kita berbeza. Miskin atau kaya, hanya mainan dunia. Jatuh naik rotasi sebagai manusia. Kepada yang senang, banyaklah membantu. Moga yang kurang senang tidak temui jalan buntu. Harus kuat jatuh, tak ada orang angkat. Susah senang harus kuat jatuh, tiada orang angkat perjalanan. Semalam hari ni kian berubah, Amalin ni walau berliku roller coaster. Mata dipejam, hati merasa hidup hari ni. Apa agenda semalam, tentang apa yang berlaku. Siapa lagi yang membantu, siapa pula yang berdalih. Tiba ke puncak awan, tidurku dengan muzik. Mamaku larang, tanganku melarang gading. Mereka kataku hilang, mereka kataku malas, mereka kataku bantuan. Hatiku merasa sakit, perasaan pengalamanku di waktu beres susah senang. Harus kuat jatuh, tiada orang angkat. Susah senang harus kuat jatuh, tiada. Bila naik cepat mungkin susah nak kawal. Bila jatuh susah mungkin kawan tak awal. Bila sampai cepat ramai yang ajak rapat. Bila masa susah ramai yang terus pisah. Dan minta maaf lah kita Amalin. memang nak nyanyi full pun Oh ya ke? Macam baru lepas berlari je. tak, masalah Mal, daripada 2 tahun lepas lagi Mal, saya ada masalah ni. Masalah gelepor. Oh Gelepor. Masalah gelepor. Bila tiap kali nak audition kan, Mal setiap kali nak invite kita macam macam tu Oh, susah, macam susah nafas pun ada. Macam dada dudak-dudak gitulah. Sorry lah, persembahan kali ni macam crack sikit lah. tak apa. Tapi macam Amalin tengah menyanyi sambil berlari tu tadi macam kenapa macam kita macam risau Amalin tadi. Gelepor. Bila gelepor macam tu lah jadi dia. Tak, apa masalah Wahidah tadi? Dia buat apa? Tak tahulah Amalin nasihatlah Wahidah tu. Tak adanya. Semalam kita dah marah dia dah semalam. Aku cakap dia nasihat pun tak nak dengar. Macam mana? Saya dah penat. Macam mana? Amalin nasihat dia apa semalam? Cakap macam ni lah. Sekejap tengah recall balik apa saya cakap semalam macam tu lah. Setiap kali ada masalah je mesti dia akan cakap aku nak keluar versi Kemal. Saya pun cakap macam ni lah. Engkau tiap kali ada masalah kau asyik kata gitu. Lepas tu nanti bila dah rindu, bila dah menyesal, baru nak terhege-hege, patah balik, datang balik. Dia macam Kak Zida cakap dah ada contoh dah. Jadi Amalin dah tegur dia dah lah. Dah lah. Tapi dia tak nak dengar kadang. Itulah dikil kan? Ya. Okey lah Amalin. Thank you so much Amalin Sama-sama. Nampak dia marah Amalin balik. Gila pasal bagi tahu dia cakap. Nantilah nak bagi tahu ke apa? Apa masalah? Biarlah aku nak bagi tahu. Kan? Okay Amalin, thank you Amalin. Sabar jap. Ikutkan saya tak nak masuk campur lah drama korang ni. Sebab saya pun dah penat dah. Tapi sebabkan Wahidah tu dia selalu sangat mengadu kita macam-macam. WhatsApp saya macam-macam kan. So nak tak nak saya terpaksa masuk campur juga. Faham? Amalin, thank you Sama-sama. Bye, Screenshot. Screenshot. Sabar jap. Okay.